awareness amat penting di dalam bola sepak. Okey. Jadi bayangkan walaupun dia tengah charge bola ni, dia bermakna dia tahu di mana kedudukan goalkeeper JDT. So awareness ni amat penting. Jadi satu, kedua, dia bukan saja charge untuk charge dia bola. Kalau saya dapat bola ni, apa saya nak buat? So ini bukan tak plan tau. Ini di-plan oleh diri dia sendiri. So dia membuat sesuatu dengan ada motif. Okey? Sebab tu saya amat gemar pemikiran attitude beliau. Okey? Play the ball. Okey. Lihat stop. Daripada sini ke sini, dia tak ada tengok pun, dia tak ada jenguk pun. Bermakna dia dah aware dulu. Jadi, so striker ni dia ada insting. Dia ada insting dan dia kena think forward daripada defense ataupun daripada player lain. Apa dia nak buat. Jadi, satu contoh yang sungguh baik, beliau tidak menukar fikiran apa yang beliau programkan di dalam kepala beliau. Menang bola, that's the target because dia dah nampak kedudukan Shihan. And play through. Terus main untuk kita menyaksikan jaringan sekali lagi kerana Shihan betul-betul berada di luar lah. Bermakna pujian harus diberi kepada Azim Rahim. Bermakna knowledge dia, pemikiran dia, bermakna saya boleh cakapkan dia concentrate everything apa yang dia buat di dalam padang. Okey, kami ada satu lagi angle yang kami nak kongsikan dan mungkin angle ini bukan angle yang diperhatikan oleh Subra ketika perlawanan. Kalau nak dikongsikan, Subra mungkin apa yang berlaku pada ketika ini, Subra? Ya, sebelum insiden ni sebenarnya selepas ketinggalan dengan perbezaan yang banyak, kita stop dulu mungkin kita dapat ni. Dengan jaringan yang banyak, kita ada discussion, quick discussion dengan ketua jurulatih. Kita ingin merombak sedikit, tak nak kena lagi gol. Okey. Maknanya kita membawa masuk penyerang di mana dua penyerang utama kami atau pemain import keletihan bertahan. So kita membuat rombakan, kita membawa masuk Syaril Fikri, kita membawa masuk Azim Rahim. Dan dengan idea 5-4-1, tukar formasi 5-3-2 kepada 5-4-1. Okey. Meletakkan Syaril Fikri di sebelah kanan dan Azim sebagai lone striker. Okey. Di mana beliau membuat aksi yang tepat, keputusan yang tepat. Itulah uniknya bola sepak. Olahraga, contoh 100 meter, satu saja decision, you start, you run. Tapi dalam bola sepak, dalam situasi ini, banyak keputusan yang boleh diambil oleh Azim Rahim. Azim, betul. Dia boleh membawa lari dengan bola, dia boleh membuat satu hantaran ataupun satu tembakan ke atas, lambung, selalunya pemain buat lambung, tetapi dia melepaskan satu rembatan kaki kiri yang sedikit deras dan diikuti dengan padang yang baik dan kedudukan Shihan yang terlalu ke atas memberikan ruang kepada Azim. Pujian harus diberikan kepada Azim Rahim yang kita panggilnya Balo. Betul. Dia punya quick decision itu diikuti, saya setuju dengan Dato' Zainal, awareness. Dia punya effort untuk membuat tekanan, dia mendapat bola, merampas bola dan cepat membuat tindakan dia itu membuat rembatan dari half line. Baik. Itu penjelasannya kerana kita dapatkan satu first hand view lah daripada Coach Subra sendiri berkaitan dengan apa yang berlaku dengan jaringan ini. Tahniah kita ucapkan juga di atas jaringan yang terus mendapat dan juga mencuri perhatian lah. Ramai juga yang mengatakan bahawa ini antara jaringan yang jarang berlaku dalam liga kita pada ketika ini. Okey, jom kita nak saksikan juga ini berkaitan dengan satu lagi jaringan. Kalau tadi diperkatakan berkenaan dengan jaringan, ini diperkatakan berkaitan dengan jaringan yang tidak dibenarkan. Berlaku ketika perlawanan pasukan Kuching City dan juga pasukan DPMM. Ini berlaku pada minit ke-91 di mana sepatutnya pemain DPMM Buat Ye Owusu meraihkan jaringan penyamaan untuk pasukannya dan VAR masuk campur, VAR intervene untuk mendapatkan penjelasan ataupun pandangan daripada pengadil tengah, dan pengadil tengah inilah yang telah pun mengesahkan bahawa jaringan ini dibatalkan. Di atas sebab yang jelas kami belum mendapat apa-apa penjelasan lagi, tapi mungkin daripada beberapa situasi iaitu mungkin menghalang gerakan penjaga gol seperti yang diperkatakan oleh Haziq, ada satu permintaan daripada Haziq, bantahan daripada Haziq
sejurus gol ini jaringkan. Ada juga kata-kata mengatakan bahawa berlaku tolakan demi tolakan ketika insiden ini berlaku, tapi seperti yang saya katakan tadi, kita belum ada lagi apa-apa penjelasan bertulis daripada pihak yang sepatutnya, tapi mungkin kita nakkan pandangan daripada kedua-dua penganalisa. Ini kita pakai topi penganalisa ya daripada insiden yang kita dapat ini, kerana saya percaya peminat dan juga semua kita lah penggiat bola sepak ini berhak untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku ni. Apa pandangan Datuk Zainal Abidin Hassan? Saya kena tulis ni. Tanda tanya. saya meneliti video ni pun banyak kali. Saya minat dengan ketelusan ini. Ya. Sebab kita benar. Manusia, kita pun tertanya-tanya. Ya. Betul. Saya repeat. Ya. Last kali saya dapat lihatlah ada sedikit yang lain tidak ketara atau menjejaskan gol itu. Okay. Tetapi sebelum ni Datuk? Sebelum bola itu jatuh di sini tidak berapa jelas, mungkin referee atau mungkin ada tolakan. Ya. Mungkin ada terkena tangan. Ini dua saja yang saya boleh tahu. Tetapi saya tak berani kata. Sebab memang tak jelas nampak. Cuma referee dan juga di dalam bilik VR itu saja yang mengetahui. Jadi kita pun nak tahu apakah kesilapan yang dilakukan oleh pemain DPMM di sini yang telah membatalkan gol. Kita ulang balik. Kita ulang balik, betul lah. Kita tengok balik apa insiden yang dikatakan oleh Datuk tadi ni. Kerana saya pun ada angle yang lain akan kami berikan kepada kita semua. Kita ulang balik. Okey. Sekejap. Stop. Okey. Di sini yang banyak argumen dia. Okey, sebab kita nampak tadi ada tangan naik jugalah. Ya. Ada tolakan ataupun bola terkena tangan. Okey. Tapi itu analisa kita. Analisa saya. Tapi apa yang sebenarnya berlaku? Pengadil dan bilik VR saja yang mengetahui. Betul. Anda kalian berdua juga bekas pemain. Sebab saya nampak reaksi Haziq Nazli selepas jangan ini berlaku. Beliau terus meminta seakan-akan satu bantahan dilakukan. Kerana mungkin pada pandangan Haziq ada sesuatu yang berlaku. Sobra, apa pandangan anda? Kita teruskan ya. Kita play video ini. Lihat kepada Haziq ya. Haziq terus meminta seakan ada sesuatu yang berlaku. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita kena call Haziq lah. Tahu, tetapi dia lah yang melepaskan gol itu. Ya. Sobra, apa pandangan anda? Ini adalah set play dari pasukan DPMM. Mereka jelas tahu untuk membuat blocking kepada penjaga gol. Apa yang ketara sangat sehingga memberikan pengadil sahih, saya ingin membatalkan gol ini kerana pendudukan pemain ini. Di depan Haziq tadi. Depan Haziq dan akan ada nampak pada penolakan. Sebenarnya Haziq tolak dia dulu sebelum tu. Bukan Haziq tolak. Pemain itu cuba tolak di mana pemain ini cuba blok pergerakan Haziq untuk memotong bola corner ataupun dia punya reaction. Ini mengganggu sebenarnya. Kedudukan kita reverse balik. Boleh kita reverse, kita dapatkan angle yang kita nampak di antara Haziq dan juga pemain yang berada dari corner terus. Dari corner tadi. Ya. Anda mahu angle yang ni? Okey, yang ini. Alright. Okey. Stop. Okey. Kedudukan pemain ini, idea pemain ini adalah untuk membuat blocking. Okey. Dia tidak ingin penjaga gol pasukan Kuching City untuk bergerak dengan lebih bebas. Bila pemain ini ada blocking, ini memberikan pemain pasukan DPMM boleh membuat ini adalah this player zonal. Ada pemain pasukan ini pemain ini membuat marking, man marking. Man marking. Idea mereka adalah mereka tidak ingin penjaga gol pergi ke di 6 yard. Clear. Ketika situasi ini berlaku, apa yang memberikan referee mengambil keputusan, saya nak batalkan gol ini adalah insiden ini saja. Kerana jelas ada blocking. Di EPL pun kita dapat lihat akan ada blocking di soal. Tetapi penjaga gol akan cuba menolak keluar pemain itu. Untuk memberikan ruang kepada penjaga gol untuk keluar. So situasi ni now we play forward. Tapi sebentar. Tetapi bagi saya, sekejap. Blocking tanpa sentuh tidak foul. Okey. Jadi di sini bila Coach Subrat cakap ada blocking, bagi saya tu
kurang tepat. Blocking tidak salah. Ini strategi. Saya block goalkeeper, tapi saya tidak sentuh. Tapi sama ada sentuhan, kalau tidak, macam saya cakap tadi, saya pun tak tahu. Betul. Tapi yang saya nampak sini ada sentuhan. Ada sentuhan, Ada blocking, maknanya dia tidak ingin penjaga gol untuk keluar. Kita boleh pass forward, kita mungkin nampak. Tapi adakah sentuhan itu cukup untuk menghalang jaringan ini disahkan? That is very subjektif. Itu bergantung kepada keputusan tafsiran pengadil. Ada situasi yang sama berlaku dan pengadil memberikan gol. Itu saja perbezaan. Kerana Haziq sempat untuk melakukan save. Dan juga kedudukan ini. Kalau kita kata Haziq, Subra, kalau kita cakap Haziq di blok, saya tak sangka Haziq boleh pergi ke depan punch the ball. Okey. Kalau dia blok, dia di blok, dia tak akan lepas daripada sini. Dan dia mampu melakukan save ni lah. Saya nampak Haziq seperti biasa dia keluar. Jadi itu pandangan saya. Betul. Itu kita alu-alukan pandangan ini supaya kita lebih faham dengan apa yang berlaku. Apa-apa. Kita tengok report. Saya juga merasakan pasukan DPM akan menghantar laporan kepada. Kita mempelajari, kita pun nak tahu sebab-sebabnya. Betul. Kerana kita ditinggalkan dengan persoalan. Kita nak sambut apa yang Subra cakap berkenaan dengan blocking. Kerana kami menyimak juga law of the game berkaitan dengan apa sebenarnya situasi yang boleh menyebabkan kepada berlakunya foul apabila suatu blocking itu dilakukan. Kalau boleh kita tampilkan ini daripada laman sesawangnya, impeding the progress of an opponent means moving into the opponent's path to obstruct, block, slow down or force a change of direction when the ball is not within playing distance of either player. Semuanya melengkapi apa yang diperkatakan tadi, tetapi sekali lagi mungkin persoalannya adalah ianya cukup untuk ditafsirkan oleh pengadil untuk membatalkan jaringan tersebut. Kerana kita faham intensiti kepada jaringan tersebut adalah jaringan penyamaan berlaku pada minit ke-91 dan itu mungkin belum mengubah kepada keputusan perlawanan, Datuk, tapi keputusan pengadil dalam muktamad